Gaji bulanan tu penting, tapi pernah tak anda fikir apa lagi yang ada dalam tawaran kerja tu? Sebab tawaran kerja ni bukan sekadar gaji tau. Jom kita bedah siasat pakej pampasan penuh. Faedah ni ada dua jenis. Satu berbentuk duit, satu lagi tak. Tapi, dua-dua sama pentingnya. Okey, kita mula dengan faedah yang bagi kita rasa lebih selamat dari segi kewangan. Yang pertama, insurans pekerja. Ini macam payung keselamatan kalau jadi apa-apa masa kita bekerja. Lepas tu, ada ke WSP. Kita simpan, majikan pun top up. Untuk masa depan kita juga, kan? Banyak juga syarikat yang cover kos perubatan. Bukan untuk kita je, tapi untuk keluarga sekali. Ada juga syarikat yang tawarkan pinjaman. Nak beli rumah ke, kereta ke, memang sangat membantu. Okey, jom kita tengok pula faedah bukan duit. Yang ini best untuk gaya hidup. Cuti tahunan berbayar. Ini memang penting. Dapat rehat, gaji pun jalan. Siapa tak nak kan? Bagi yang dah ada anak, tempat penjagaan di pejabat tu satu rahmat. Betul tak? Sebab bila anak-anak dekat dan selamat, barulah kita boleh fokus kerja dengan tenang. Kadang-kadang syarikat sponsor yuran badan profesional. Bagus untuk upgrade skill dan nampak pro. Selain tu, ada juga bantuan kebajikan. Kalau ada apa-apa kecemasan, syarikat boleh tolong. Dan yang paling asas sekali, majikan wajib pastikan tempat kerja kita selamat. Ini tak boleh kompromi. Jadi, bila kita gabungkan semua ni, apa yang kita dapat sebenarnya? Ingat tau, pampasan kerja tu pakej lengkap. Bukan setakat gaji pokok dalam slip gaji. Jadi, fikir-fikirkanlah faedah yang mana satu paling penting untuk anda dan kerjaya anda.